Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Pahang. Soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan sebuah segitiga KLM. Diberi nisbah sudut K dengan sudut L dan sudut M ialah 1 nisbah 3 nisbah 5. Hitung sudut K tambah sudut M. Jadi di sini kita akan labelkan dulu untuk sudut K, L dengan M. Dia menisbah 1, 3 dan 5. Jadi semuanya kita ada 9. Jadi kita tahu bahawa sudut pedalaman segitiga berjumlah 180 darjah. Jadi kita akan ambil 180, kita bahagi dengan 9, kita akan dapat 20 darjah bagi setiap satu nilai nisbah. Jadi untuk sudut K nisbahnya adalah 1, jadi sudut K bersamaan dengan 20 darjah. Kemudian untuk sudut M nisbahnya adalah 5, jadi 5 darab dengan 20, sudutnya adalah 100. Jadi kita tambah 20 dan 100, kita akan dapat 120 darjah. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 1, kita dapatkan nilai untuk satu bahagian nisbah, kita dapat 1 markah. Kemudian kita buat operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Seterusnya soalan nombor 2A, nyatakan nilai digit yang bergaris bagi 4061 asas 7. Ini merupakan digit 4. Jadi untuk mendapatkan nilai digit, kita akan ambil digit tersebut iaitu 4, darabkan dengan asasnya 7. Kemudian 7 ini kita akan kuasakan dengan nilai tempat. Untuk nilai tempat, ini adalah nilai sifar, bermula dengan sifar. Kemudian 1, 2 dan 3. Jadi digit 4 itu nilai tempatnya adalah 3. Jadi 7 kuasa 3. Kemudian kita akan dapat 1372. Seterusnya soalan 2B. Tukarkan 435 asas 10 kepada suatu nombor dalam asas 5. Jadi untuk menukar asas 10 kepada asas yang lain, asas 5, asas 2, asas 4 dan sebagainya, kita akan buat pembahagian berulang. Jadi kita akan ambil 435, kita akan bahagikan dengan 5. 435 bahagi 5, kita akan dapat 87 tepat. Jadi bakinya adalah kosong. Seterusnya 87 kita bahagi dengan 5, kita akan dapat 17. Dan kita ambil baki dia adalah 2. Kemudian 17 bahagi 5, kita dapat 3. Dan bakinya adalah 2. Kemudian 3 bahagi dengan 5, tak boleh dah sebab dia lebih kecil daripada 5. Jadi kita ambil kosong dan bakinya tinggal 3. Jadi jawapan kita akan baca dari bawah ke atas. Jadi jawapan kita adalah 3220. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 2A, kita langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan 2B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Balas seterusnya soalan nombor 3. Raja 2 menunjukkan sebuah tangki air berbentuk silinder. Diberi diameter tangki air ialah 140 cm. Tangki itu diisi penuh dengan air. Gunakan pi sama dengan 3.142. Soalan A, hitung isi padu dalam sentimeter padu air dalam tangki itu. Jadi kita akan gunakan rumus isi padu bagi silinder, iaitu pi J kuasa 2T. Pi diberi kepada kita adalah 3.142 darabkan dengan J. Diberi kepada kita diameter 140. Jadi untuk dapatkan J, kita bahagi 2, terdapat 70. 70 kuasa 2 darabkan dengan tinggi, diberi tinggi tangki adalah 2.4 meter bersamaan dengan 240 cm. Kemudian kita akan dapat jawapan
3,694,992 cm padu. Seterusnya soalan 3B. Air daripada tangki itu diisi dalam botol yang sama saiz. Isi padu botol ialah 10,000 cm padu. Hitung bilangan maksimum botol yang boleh diisi penuh dengan air. Kata kunci di sini adalah diisi penuh. Jadi kita akan ambil isi padu tangki tersebut untuk jawapan pada A tadi. Kita akan bahagi dengan 10,000. Dan kita akan dapat 369.4229. Jadi untuk air itu penuh dalam setiap botol, kita akan ambil 369 buah botol sahaja. Seterusnya dari segi pemberi markah, untuk soalan nombor 3A, langkah pengiraan, terdapat 1 markah, jawapan 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 3. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 4. Raja 3 menunjukkan satu graf fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 15. Berdasarkan graf, nyatakan A koordinat titik M. Jadi kita kena dapatkan koordinat titik M di sini, di mana M itu dia merupakan salah satu punca bagi fungsi kuadratik ini. Jadi untuk mendapatkan punca kuadratik, kita boleh faktorkan persamaan kuadratik, iaitu x kuasa 2 tambah 2x tolak 15. Pemfaktoran ini kita akan terus tekan kalkulator. Kita tekan menu, kemudian kita tekan A, kemudian kita tekan 2 untuk polinomial dan degree kita tekan 2. Kemudian kita masukkan nilai kita, 1 sama dengan 2 sama dengan negatif 15 sama dengan. Kita tekan sama dengan, kita akan dapat x sama dengan 3, sekali lagi sama dengan x sama dengan negatif 5. Jadi kita akan masukkan nilai dalam kurungan, x tolak 3, x tambah 5. Jadi nilai M kita untuk punca, kita akan ambil nilai positif. Sebab di sini berada pada kedudukan positif. Jadi nilai punca kita adalah 3. Jadi untuk koordinat M, kita akan dapat 3, 0. Seterusnya untuk soalan 4B, titik minimum bagi graf itu. Titik minimum ini telah pun ada di dalam kalkulator. Jadi untuk mendapatkannya, kita tekan sama dengan sekali lagi. Dia beri x sama dengan negatif 1. Jadi kita tulis dulu x sama dengan negatif 1, kemudian dia tekan sekali lagi y sama dengan negatif 16. Jadi titik minimum kita adalah negatif 1 dan negatif 16 koordinatnya. Tapi di sini kita kena buat langkah pengiraan. Jadi untuk membuat langkah pengiraan, kita dapatkan nilai x terlebih dahulu. Di mana untuk mendapatkan nilai x, kita boleh gunakan persamaan x sama dengan negatif b per dengan 2a. Ataupun kita cari titik tengah di antara dua nilai punca tadi. Kita tengok pada graf, nilai punca tadi m, kita dapat 3 dan satu lagi adalah negatif 5. Jadi kita dapatkan titik tengah di antara negatif 5 dan 3 untuk dapatkan nilai x. Jadi sini cikgu nak gunakan kaedah mendapatkan titik tengah. Jadi x sama dengan 3 tambah dengan negatif 5 per dengan 2. Dan kita akan dapat negatif 1. Seterusnya untuk mendapatkan nilai fx, dia cuma gantikan x sama dengan negatif 1 di dalam persamaan yang telah diberi tadi. Fx sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 2 darab negatif 1 tolak 15. Dan kita akan dapat fx sama dengan negatif 16. Maka jawapan akhir kita untuk koordinat titik minimum adalah negatif 1, negatif 16. Kalau seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 4A. Langkah pengiraan, kita membuat pemfaktoran, terdapat 1 markah, kemudian jawapan akhir 1 markah.
Seterusnya untuk soalan 4B, kita dapatkan nilai X 1 markah, kemudian jawapan akhir 1 lagi markah, dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 4. Seterusnya soalan nombor 5, darjah 4 menunjukkan segi 4 selari yang dilukis pada satu satah kates, mewakili kedudukan SMK Megah, Kantan, Saga dan Queen. Cari A, persamaan garis lurus yang menghubungkan SK Kantan dan SK Queen. Jadi kita kena dapatkan persamaan garis lurus bagi garis ini, di mana garis ini adalah selari dengan garis antara SMK Saga dan SMK Megah. Jadi bila dua garis itu selari, nilai kecerunannya adalah sama. Jadi kita boleh dapatkan nilai kecerunan menggunakan garis SMK Saga dan SMK Megah, sebabkan kita ada dua titik yang ada koordinat. Jadi untuk mendapatkan nilai M, kita akan gunakan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Dari sini kita tengok balik untuk koordinat kita labelkan SMK Megah ini sebagai X2 dan Y2, dan SMK Saga X1, Y1. Jadi kita akan ambil 1 tolak dengan negatif 3 per dengan 4 tolak dengan negatif 2. Dan kita akan dapat nilai M sama dengan 2 per 3. Seterusnya kita kena dapatkan pula nilai C, iaitu nilai pintasan 4CY. Untuk mendapatkan nilai pintasan 4CY, kita akan gunakan persamaan arm, iaitu Y sama dengan MX tambah C, dan kita akan gantikan nilai M yang terdapat tadi, iaitu 2 per 3. Kemudian nilai X dan juga nilai Y, kita akan ambil koordinat SK Kantan, di mana X adalah negatif 4, Y adalah 3. Kemudian kita dapat nilai C sama dengan 17 per 3. Jadi untuk jawapan akhir, kita akan tulis Y sama dengan M, iaitu 2 per 3X tambah dengan C, iaitu 17 per 3. Seterusnya untuk soalan 5B. Pintasan X bagi garis lurus itu. Untuk mendapatkan pintasan X, kita akan gantikan nilai Y sama dengan sifar untuk jawapan pada A tadi. Jadi sifar sama dengan 2 per 3X tambah 17 per 3. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat X sama dengan negatif 17 per 2. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 5A. Kita dapatkan nilai M 1 markah, C 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 5. Baiklah, seterusnya soalan nombor 6. Sebuah beg mengandungi 5 kad berwarna merah dan 3 kad berwarna biru. 2 kad dipilih secara rawak satu demi satu tanpa pengembalian. Soalan A, lengkapkan merajah pokok di ruang jawapan. Kita tengok pada merajah pokok, kebarangkalian untuk pilihan pertama, kad merah terdapat 5 per 8. Jadi untuk biru kita akan dapat 3 per 8. Sebenarnya untuk pilihan yang kedua, untuk mendapatkan biru di sini adalah 3 per 7. Dan untuk merah, kita dah ambil 1 tadi, maka dia akan tinggal 4. Jadi 4 per 7. Seterusnya untuk soalan 6B. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad yang sama warna dipilih. Jadi untuk sama warna, kita akan ambil merah-merah atau biru-biru. Jadi kita akan ambil MM tambah dengan BB. Jadi untuk dapatkan merah dan merah, kita akan ambil 5 per 8 darab dengan 4 per 7. Tambah dengan biru-biru 3 per 8 darab dengan 2 per 7. Dan kita akan dapat 13 per 28.
Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 6A. Kita isi dua ruang kosong tu, kita dapat satu markah. Kemudian untuk soalan 6B, langkah pengiraan, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 6. Malah seterusnya soalan nombor 7. Juara 1 menunjukkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka. Soalan A, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi nilai kadar premium di atas. Dan kalau kita tengok pada jadual 1, yang menentukan kadar premium ini adalah, yang pertamanya adalah umur. Jadi umur semakin meningkat, kadarnya semakin meningkat. Itu adalah faktor yang mempengaruhi kadar premium. Jadi selain itu, faktor yang kedua adalah jenis pelan. Kita ada 2 jenis pelan, iaitu pelan untuk tempoh 5 tahun dan pelan boleh baharu tahunan. Dan nilainya adalah berbeza. Jadi kita boleh nyatakan salah satu jawapan sama ada umur ataupun jenis pelan. Malah seterusnya soalan 7B. Kelvin berumur 45 tahun dan ingin membeli salah satu pelan insurans dengan nilai muka RM180,000. Hitung beza premium antara pelan boleh baharu tahunan berbanding dengan pelan bertempoh 5 tahun. Jadi kita kena dapatkan harga bagi kedua-dua pelan. Mula-mula sekali kita tengok untuk umurnya adalah 45 tahun. Kita akan ambil RM6.96 untuk pelan tempoh 5 tahun. Dan kita akan darabkan dengan 180. Kemudian untuk pelan boleh baharu pula, kita akan ambil RM4.52 darabkan dengan 180. Kemudian kita buat operasi tolak. Dan kita akan dapat jawapan RM439.20. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 7A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 7B, langkah pengiraan, kita akan dapat 2 markah dan jawapan 1 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 7. Seterusnya, soalan nombor 8. Raja 5 menunjukkan sebahagian poligon sekata PQRS dengan NCC. Hitung A, sudut peluaran poligon itu. Yang pertama sekali kita akan tengok dulu segitiga yang terbentuk daripada poligon ini. Di mana segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Jadi sudut di sini pun 15 juga. Jadi kita boleh dapatkan sudut pada sudut Q. Kita ambil 180 tolak 15 tolak dengan 15, kita akan dapat 150. Jadi untuk garis QR ini, kita buat satu garis lajak macam ni. Kemudian di sini adalah sudut peluaran bagi poligon tersebut. Jadi kita ambil 180 tolak dengan 150. Kita akan dapat di sini adalah 30. Jadi jawapan kita untuk A adalah 30 darjah. Seterusnya untuk soalan 8B, bilangan sisi poligon itu. Jadi untuk bilangan sisi poligon, kita boleh gunakan sudut pedalaman ataupun kita boleh gunakan sudut peluaran. Jadi di sini cikgu akan gunakan sudut peluaran, di mana jumlah sudut peluaran bagi semua jenis poligon adalah 360 darjah. Jadi di sini poligon ini sudut peluarannya adalah 30 darjah bagi setiap bucu. Jadi kita ambil 360 bahagi dengan 30 dan kita akan dapat 12. Jadi bilangan sisi poligon ini adalah 12. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 8A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 8B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Jadi kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 8. Seterusnya soalan nombor 9. Raja 6.1 menunjukkan kemenangan van yang mewakili bilangan murid yang menyertai 3 pertandingan semasa hari ke Korea di sebuah sekolah. Di mana set P adalah pertandingan STEM,
Set Q deklamasi sajak, set R adalah nyanyian. Diberi bahawa bilangan set semester sama dengan 80. Soalan A, hitung nilai X. Okey, sini rajak 6.1 ini merupakan set semester yang melibatkan set P, Q dan R. Dan jumlah keseluruhan unsurnya adalah 80. Jadi untuk mendapatkan nilai X, kita tambah semua nilai-nilai ini dan kita samakan dengan 80. Kemudian kita terus tekan calculator, kita akan dapat nilai X sama dengan 15. Balas soalan 9B. Berdasarkan rajak 6.2, wakilkan kawasan berlorek dengan menggunakan simbol N ataupun persilangan atau simbol U ataupun simbol kesatuan. Okay, di sini rajak 6.2 kita ada dua kawasan yang berlorek. Tengok kawasan berlorek yang pertama ini, dia cuma lorek set P yang berada di sebelah kiri sahaja. Jadi ini merupakan set Q pelengkap. Sebab kita ada Q keseluruhan ni, kemudian dia cuma lorek yang di luar Q. Jadi kawasan ini merupakan kawasan Q pelengkap. Seterusnya untuk kawasan yang kedua, itu kawasan ini, dia melibatkan set R dan juga set P yang saling bertindan. Kawasan ini merupakan P persilangan R. Jadi untuk jawapan akhir, kita akan gabungkan Q pelengkap dan juga P persilangan R. Jadi di sini kita akan tulis P persilangan R dulu di dalam kurungan. Kemudian kesatuan dengan Q pelengkap. Balas seterusnya kita lihat mula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 9A. Langkah pengiraan kita akan dapat 1 markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan 9B kita akan dapat 2 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 9. Balas seterusnya soalan nombor 10A. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut benar atau palsu. 7 lebih besar daripada 6 dan negatif 2 kuasa 2 sama dengan negatif 4. Jadi pertama sekali kita tengok pernyataan yang pertama, 7 lebih besar daripada 6. Ini merupakan pernyataan benar. Seterusnya negatif 2 kuasa 2 sama dengan negatif 4 adalah pernyataan palsu. Sebab kalau nombor kuasa dia akan positif. Jadi di sini benar dan palsu, maka jawapan akan jadi palsu. Seterusnya soalan 10B. Rajah 7.1 menunjukkan satu implikasi. M boleh dibahagi tepat dengan 5 jika dan hanya jika M ialah gandaan 5. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Ini merupakan implikasi dalam bentuk jika dan hanya jika, iaitu P jika dan hanya jika Q. Jadi untuk menulis 2 implikasi daripada implikasi ini, kita akan nyatakan yang pertama adalah jika P maka Q. Kemudian yang kedua kita terbalikkan, kita nyatakan jika Q maka P. Jadi untuk jawapan kita yang pertama, untuk implikasi pertama adalah jika M boleh dibagi tepat dengan 5, maka M ialah gandaan 5. Kemudian untuk implikasi yang kedua, kita terbalikkan. Kita akan nyatakan jika M ialah gandaan 5, maka M boleh dibahagi tepat dengan 5. Selanjutnya kita lihat pula untuk soalan 10C. Rajah 7.2 menunjukkan satu hujah deduktif yang separa lengkap. Premis 1. Semua segi 4 mempunyai hasil tambah sudut berdalaman 360 darjah. Kemudian kesimpulan, PQRS mempunyai hasil tambah sudut berdalaman 360 darjah. Jadi di sini kita kena pasti dulu bentuk hujah deduktif ini. Dan bentuk hujah deduktif ini adalah bentuk 1. Sebabkan dalam premis 1, dia ada perkataan semua. Jadi untuk premis 1, semua A adalah B. Kemudian untuk kesimpulan,
C adalah B. Jadi untuk premis 2, C adalah A. Jadi C itu adalah PQRS dan A pula adalah segi 4. Jadi untuk premis 2 adalah PQRS ialah sebuah segi 4. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan 10A terdapat 1 markah. Kemudian untuk 10B, implikasi pertama 1 markah, implikasi kedua 1 lagi markah, dan untuk 10C kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.